Bagi menggalakkan caruman KWSP, pekerja gig, e-hailing dan P-hailing akan diberi insentif caruman padanan sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup di bawah skim Aisaraan Plus. Akta Pekerja Gig 2025 mewajibkan caruman perkeso untuk pekerja gig. Kerajaan bersetuju menanggung sehingga 70% caruman skim keselamatan sosial pekerja sendiri bagi sektor yang belum dimandatorikan. Ini satu keputusan yang besar oleh Kerajaan Madani. Dan saya betul pencari kerja atau graduan baru yang menerima tawaran kerja yang baru berpindah. Dia tinggal umpamanya di Sandakan, dia kerja di Kota Kinabalu. Maka kita beri insentif bernilai sehingga RM1,000 daripada perkeso. Ini belum saya dengar lagi dalam sejarah. Duduk di Bukit Mentajam, kerja di Kuala Lumpur, dapat RM1,000 untuk persiapan.